Rupanya susah je nak jahit pesak dia. Ni pesak dengan kembang bawah ni, rupanya susah. Tapi ada cara mudah yang saya jumpa. Ini pesak bawah, ini pesak atas. Ini yang saya dah jahit. Okey, saya jahit dari tengah. Ini pun senang, tapi saya fikir untuk newbie macam mana ya. Jadi saya keluarkan satu metod. Jap. Korang tahu ke baju apa yang saya nak ajar? Inilah dia. Baju Carmilla. Tengok tepi dia. Sebelum tu teknik ni untuk newbie saja. Yang dah pro, slide ke atas video ini. Okey, so saya dah jumpa dah. Saya pindahkan tanda basi jahitan. So yang ni bersama. Cuma yang ni awak kena tahu, saya tinggalkan setengah inci sebelum di hujung tu, setengah inci saya matikan kat sini supaya dia terbuka dan lebih mudah. So apa yang perlu saya buat adalah gini. Awak boleh jahit lurus sahaja daripada sana pergi ke tengah. Tu ada matching tengah, kemudian pergi ke hujung. Make sure tengah dengan tengah lah. Okey, sebab pola saya rasa saya dah tunjuk sebelum ni, video sebelum ni. Korang dah tengok ke? Okey, so apa yang korang boleh buat adalah jahit dari tengah pun boleh. Contoh kat sini kan, start sini sampai ujung dan sampai ujung, atau ikut awak punya suka lah. Style saya memang jahit dari tengah. Banyak benda yang saya start jahit dari tengah supaya saya mudah untuk kontrol dia punya pergerakan. Okey, macam ni lah. Okey. Alright. Dah jahit tu, nampak. Kemudian jahit dari tengah lagi, ataupun boleh je dari sana. Tengok pada awak punya keyakinan. Saya tunjuk untuk newbie lah. Dari sana boleh. Ni saya tetap nak dari tengah. Ikut pada awak punya keselesaan. Turun jarum dulu, angkat tapak dan gerakkan fabrik. Itulah function kenapa kita tak jahit di hujung tu, sebab kita nak dia senang bergerak. Okey, tapi yang penting matikan kat situ. Alright. Dah siap. So inilah hasilnya apabila siap dijahit. Saya dah iron ni hasil bila dah iron. Ni sebelah dalam. Ini sebelah dalam. Yang ni saya jahit tepi nantilah. Dah settle nanti, kita akan cantumkan pada badan. Sekejap, saya cantumkan kejap. Ni dia hasil apabila nanti disiap jahit macam ni lah. So apa pendapat kalian tentang video kali ni? Kalau nak belajar lebih banyak, anda boleh tekan butang komen. Next saya nak buat leher pula. Ini saya keliru ni, saya nak buat leher apa. Kita jumpa di next video dan jangan lupa tekan butang follow. Anda tahu tak, buku ni dah terjual lebih daripada 30,000 unit. Dah bantu ramai orang buat baju dengan lebih cepat. Dan kami dah jual lebih daripada 7 tahun. Ada yang hasilkan baju siap jana pendapatan. Apa yang ada dalam buku ni? Buku ni dia mengajar cara ukur badan, cara buat pola dengan mudah, step by step A sampai Z, khas untuk newbie. Dan ada juga dalam ni ada yang buku kita letakkan QR supaya anda boleh tengok video panduan cara menjahit dengan lebih mudah. Kalau awak tak nak buang masa buat baju sampai salah banyak kali, dapat buku ni sekarang.